Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nordina Alia binti Muhammad Syafiz. Hari ini saya nak kongsikan satu buku yang betul-betul menyentuh hati saya, iaitu Will You Stay oleh Nur Hafsah Hamid. Adakah kita akan terus bertahan dalam hidup ini walaupun diuji dengan dugaan yang berat? Salah satu ayat yang saya suka dalam buku ini ialah, dalam hidup ini, pilihan paling sukar kadang-kadang adalah antara apa yang kita nak dan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Will You Stay? Cerita tentang Amy, seorang wanita yang cuba sembuhkan diri daripada luka lama. Dalam perjalanan hidup dia bertemu dengan Rashid, seorang lelaki yang sabar, matang dan sentiasa memberi sokongan. Tapi bukan senang untuk Amy percayakan orang lain semula. Buku ini tunjukkan betapa pentingnya keikhlasan, kesabaran dan kepercayaan pada takdir Allah. Watak kegemaran saya dalam buku ni mestilah Rashid. Dia jenis lelaki yang bukan saja tenang, tapi sangat memahami. Tak pernah paksa Amy, selalu sabar tunggu sampai Amy betul-betul bersedia. Buku ni banyak ajar saya tentang nilai kesabaran, kemaafan dan pentingnya kita maafkan diri sendiri supaya kita boleh move on dalam hidup. Paling penting, buku ini ingatkan saya jangan takut untuk memilih apa yang betul walaupun jalan tu susah. Kalau korang suka cerita yang ada unsur keimanan, healing dan cinta yang diredai Allah, Will You Stay memang wajib baca. Terima kasih kerana luangkan masa dengan review saya. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye.